Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya ingin membawa anda menyelami sebuah karya agung yang penuh nilai. Tok Darus, tulisan Umar Mamat. Novel ini bukan sekadar cerita tetapi cerminan jati diri dan falsafah hidup bangsa kita. Tok Darus ialah seorang tokoh tua yang dihormati kerana kebijaksanaan dan pendirian teguh beliau menjadi tempat rujukan generasi muda seperti Saleh, seorang remaja yang sedang mencari arah hidup. Watak Tok Darus melambangkan nilai tradisional Melayu, sabar, berprinsip dan penuh budi. Watak antagonis Pak Samad pula melambangkan pemikiran moden yang gelojoh dan mementingkan pembangunan material. Perbezaan nilai antara kedua-dua watak ini menjadi punca utama konflik cerita. Gaya bahasa Umar Mamat sangat pulih dan menyentuh hati. Antara petikan yang memberi kesan mendalam ialah Tok Darus memandang ke langit yang kelam, wajah-wajah silam datang dan pergi, dan sangat kritik. Kau tak akan faham, Samad. Bukan semua perkara dalam hidup ini boleh jual beli dengan ringgit. Akhirnya, nasihat Tok Darus kepada Saleh menjadi penutup yang bermakna. Adat dan budi itu jangan pernah lekang walau langit runtuh. Umar Mamat telah lama bergiat dalam dunia sastra, dan antara karya terkenalnya termasuk Sangkar Kenangan dan Embun di Daun Pagi. Tok Darus dianggap sebagai karya terbaiknya, malah pernah memenangi anugerah sastra negara. Walaupun begitu, novel ini ada kelemahan. Penceritaan agak perlahan di bahagian awal dan ada watak sampingan yang kurang dikembangkan. Namun mesej dan bahasanya tetap kuat dan berkesan. Kesimpulannya, Tok Darus ialah sebuah karya yang mengingatkan kita tentang pentingnya mempertahankan nilai adat dan maruah dalam arus dunia moden. Saya akhiri bicara ini dengan kata-kata yang paling saya ingat.
adat dan budi itu jangan pernah lekang walau langit runtuh. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.